Bil, dah ready ke, Bil? Dah ready dah? Ready sangat nampaknya tu. Mana suara ni datang? Kita buat challenge speed sahur ni 5 minit je tau. Okey, saya cuba buat bawah 2 minit supaya kita underrun. Okey. Ready? Ready. Timer kita start sekarang. Kau nak buat menu sahur apa ini, Bil? Milo Berry Yogurt Smoothie. Ini adalah resepi daripada umur saya 12 tahun. 12 tahun duduk kampung minum smoothie. Macam bohong je. Taklah, saya baru-baru lagi lah belajar buat smoothie ni. Semenjak jelah duduk perumahan orang have T20, saya dengan neighbor saya minum smoothie. Saya pun cubalah untuk jadikan dia antara resepi smoothie terhebat saya, insyaAllah. Maybe ada orang tak kenal kau. Ada lagi yang tak kenal saya ke? Oh my God! Saya rasa yang tak kenal saya mesti tak ada Astro. Tapi sebelum tu, lupa pula. Assalamualaikum. Saya Ahmad Nabil bin Ahmad. Tahun ni usia 43 tahun. Alhamdulillah dah kahwin 3 orang anak. Seorang penyampai radio, ayah dan seorang warga negara Malaysia yang membayar lembaga hasil dalam negeri. Dan juga saya tak ada hutang PTPTN. Sekejap. Untuk ingredient saya, tadi saya baru saja masukkan 2 meja sudu. 2 sudu meja. 2 apa? 2 sudu kecil. Okey, untuk resepi Milo Berry Yogurt Smoothie saya ni, saya baru lepas masukkan 2 sudu Milo ke dalam blender. Bangun sahur ni apa yang paling challenging? Membangunkan isteri saya dengan anak-anak saya. Sebab di rumah saya lah alarm clock dia orang. Kalau nak bangun sahur, saya akan start kejut dia pukul 2 lah. Juadah sahur biasanya family kecil, 5 orang. Kita akan buat catering lah. Kita masukkan 60 ml low fat cold milk. Kalau nak yang full fat pun boleh. Orang panggil full fat ke kalau susu segar? Full cream. Pernah skip sahur tak satu family? Nak terlepas tu susah sebab saya bila dah kerja radio ni tahun keempat saya bersama dengan Era. Alhamdulillah lah, kita memang jenis bangun pukul 3 kan, tahajud. Lepas tu terus sahur lah. Punya macam riak pula masa saya sebut bangun tahajud tadi. Tapi that's normal. Kita masukkan pula 80g low fat plain yogurt. Itu hasil dia. Nampak? Milo, susu, yogurt. Air kosong ke air manis? Air normal saya memang plain lah. Masya Allah. Kita masukkan pula buah. Ada strawberry, blueberry. Minum dulu, makan dulu. Kalau ikut yang kita belajar-belajar lah apa yang Nabi kita buat, kita mulakan dengan 1 gelas air kosong. Ataupun malam sebelum kita nak tidur tu, ambil 1 gelas air kosong, ambil buah kurma, buang biji, rendam dekat dalam air tu. Itu salah satulah resepi untuk kita bangun-bangun, kita minum air rendaman kurma tadi tu. Tu the best lah. Pernah tak masak sambil tidur? Selalu. Sebab bini saya masak, saya yang tidur. Okey, lepas dah masukkan buah, jangan lupa masukkan ais. Selepas kita masukkan ais, kita tutup, kita blend. Puasa ni buat Nabil lebih sabar ke atau lebih penat? Sebenarnya bulan Ramadan ni memang betul-betul dia menguji kesabaran kita. Lepas tu pula baru Allah sayang kita. Selesai. Alhamdulillah. Inilah dia hasilnya. Sekejap Subuh-subuh ni orang call. Man, tengah recording lah. Nanti kau balik. Kita memang subuh ni kita ada komuniti kita sendiri. Yang memang neighborhood sini dia akan sahur apa tu. Inilah hasilnya selepas kita blend. Look at that. Wow. Tepat lah Tak lebih, tak kurang. Cuba zoom. Buat kamera tu. Sekejap. Tu atas dia. Ada? Tu ni. Tak sempat nak countdown. 5. Kita nak countdown ni 5. Apa Untuk apa? Dah nak habis dah waktu. 5. Oh, ya Allah, ya Allah. 3, 2, 1, 0. Bukan habis waktu sahur. Betul? Habis waktu ni. Timer kita 5 Oh, minit. la ilaha illallah. Ngam-ngam lah tadi. Ngam-ngam. Ngam-ngam. Tertinggal tu strawberry tu. Dan itulah dia serba sedikit cerita tentang saya dan juga Milo Berry Yogurt Smoothie. Oh my God. So amazing. Jom kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Brain freeze. Inilah gabungan rasa yang komplit dan boleh buat saya kekal bertenaga. Next nak collab siapa? Ada seorang artis ni saya nak collab dia lah. Dia ni seorang perfectionist. Tapi
perfectionist tahap manakah dia di waktu sahur? Korang boleh teka tak siapa? Alah, kalau jumpa dia mesti orang panggil dia Cik. Cik, Cik,